Hai dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Saifuddin bin Muhammad Yusof. Saya kenalkan ahli kumpulan dulu. Terdiri daripada Encik Zuhaimi bin Zakaria dan Muhammad Al-Hadi bin Arif. So untuk tugasan hubungan manusia dalam pentadbiran ni, kumpulan kami telah memilih tajuk peningkatan hubungan manusia dalam pentadbiran sektor awan melalui kajian kes di Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia JPA. Pertamanya kita pergi kepada konsep dan kepentingan hubungan manusia dalam pentadbiran sektor awan, yang mana hubungan manusia merujuk kepada interaksi sosial dalam organisasi yang mempengaruhi motivasi, kepuasan kerja dan prestasi pekerja. Keberkesanan pentadbiran awan bergantung bukan sahaja kepada struktur dan prosedur organisasi, tetapi ia juga kepada kualiti hubungan interpersonal antara penjawat awam dan pihak pengurusan. Pentadbiran awam melibatkan perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan sumber untuk mencapai satu maklumat organisasi secara sistematik. Objektif kajian menjelaskan konsep dan kepentingan hubungan manusia dalam pentadbiran sektor awam untuk mengenal pasti amalan hubungan manusia yang dilaksanakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dan untuk menganalisis isu dan cabaran dalam pelaksanaan hubungan manusia yang berkesan dalam organisasi sektor awam. Okey, kita pergi kepada kepentingan hubungan manusia. Kepentingan adalah untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan awam yang mana dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan. Hubungan manusia yang baik antara penjawat awam dan pengurusan dapat meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Komunikasi dalam mana yang lancar dapat mempercepatkan proses membuat keputusan dan respon terhadap keperluan masyarakat. Piagam pelanggan sebagai manifestasi hubungan manusia yang berkesan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan menggalakkan budaya kerja yang profesional. Sistem pengaduan awam, mekanisme pengaduan awam dapat membantu menepasti kelemahan dan melakukan penambahbaikan. Pengurusan aduan yang telus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kerajaan. Okey, next adalah amalan hubungan manusia di Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Komunikasi organisasi yang mana pentingnya hubungan manusia dalam JPA. Hubungan manusia dalam sektor awam adalah penting untuk keberkesanan pentadbiran dan kualiti perkhidmatan. JPA mengutamakan komunikasi yang berkesan, kepimpinan menyokong dan pembangunan kompetensi penjawat awam. Amalan ini dapat memperkukuh hubungan interpersonal dalam kalangan penjawat awam dan dapat meningkatkan prestasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan komunikasi dua hala yang mana JPA mengamalkan komunikasi dua hala melalui mesyuarat rasmi, sesi dialog, berkeliling, email dalaman dan platform digital seperti intranet kerajaan. Maklum balas pekerja dapat disalurkan kepada pihak pengurusan dan meningkatkan keterusan dan kecekapan. Sistem penilaian prestasi, komunikasi jelas antara penilai dan pekerja dapat meningkatkan kefahaman terhadap jangkaan prestasi. Kita tengok pula amalan hubungan manusia di Jabatan Perkhidmatan Awam yang melalui kepimpinan berorientasikan sokongan. Merupakan gaya perkhidmatan yang menyokong di mana pemimpin sektor awam digalakkan mengamalkan gaya kepimpinan inklusif, beretika dan menyokong. Program pembangunan kepimpinan di Intan dapat meningkatkan kecekapan, pengurusan dan hubungan interpersonal. Peranan nilai Islam dalam kepimpinan, nilai amanah, keadilan dan tanggungjawab dapat membentuk kepimpinan yang berkesan. Kepimpinan berorientasikan sokongan dapat menyumbang kepada sekitaran kerja yang positif dan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Hadi bin Arif. Nombor metrik 297193. Okey, seterusnya saya pergi dekat 4.1 iaitu birokrasi dan struktur hierarki. Okey, antara cabaran struktur birokratik ni kat sini saya ada 5 poin. 5 poin kat sini. Poin yang pertamanya ialah struktur organisasi sektor awam yang bersifat birokratik dan berhierarki
memperlahankan proses demokrasi dan perbuatan keputusan. Sebagai contohnya dalam organisasi ni yang terlalu banyak lapisan hierarki ni, maklumat atau arahan perlu melalui banyak cabaran ataupun peringkat sebelum sampai kepada pihak yang terlibat. Ini sedikit sebanyak menyebabkan komunikasi menjadi lambat dan keputusan pun tidak dapat ditentukan, tidak dapat dibuat dengan segera. Keadaan ini boleh menjejaskan ke cepat kecepatan kerja dan respon terhadap sesuatu isu lah. Lepas tu yang keduanya prosedur yang melibatkan pelbagai peringkat kelulusan, mengurangkan kecekapan pentadbiran dan menjejaskan hubungan manusia. Apabila sesuatu tindakan yang memerlukan banyak kelulusan daripada pelbagai pihak. Batu proses ni menjadi rumit dan makan masa yang panjang. Lepas tu boleh menyebabkan pekerja jadi berasa tertekan, stres, tidak puas hati kerana sebabkan kerja yang lambat nak disiapkan. Akibatnya hubungan antara pekerja jadi pengurusan menjadi kurang baik dan tidak bertegur sapa lah. Lepas tu yang keduanya kekangan dalam aliran maklumat. Struktur hierarki yang ketat menghalang aliran maklumat antara pengurusan dan kaki tangan bawahan. Dalam sistem yang terlalu ketat ni, maklumat biasanya hanya bergerak dari atas ke bawah atau sebaliknya secara terhad. Kaki tangan bawahan mungkin tidak mendapat maklumat penting dengan cepat. Maklumat pihak atasan ni pula kurang menerima maklum balas daripada pekerja. Lepas tu menyebabkan komunikasi tidak berkesan. Yang keduanya jurang komunikasi ini mengurangkan pelibatan pekerja dalam proses membuat keputusan. Pekerja tidak diberi peluang untuk menyuara pendapat, memberi idea terlibat dalam perbincangan. Mereka akan rasa tidak dihargai. Lepas tu mengurangkan motivasi dan komitmen mereka terhadap organisasi. Lepas tu keputusan yang dibuat juga mungkin kurang berkualiti kerana tidak mengambil kira pandangan semua pihak. Penyelesaiannya, pengurangan prosedur yang tidak perlu dan pengamalan struktur organisasi yang lebih fleksibel boleh meningkatkan keberkesanan pentadbiran. Sebuah organisasi ni boleh menjadi lebih cekap dan mengurangkan birokrasi yang tidak penting dan memperkenalkan sistem yang lebih fleksibel lah. Sebagai contoh, cepat proses kelulusan untuk memberi kuasa membuat keputusan kepada peringkat tertentu. Lepas tu membantu membaiki komunikasi, meningkatkan kecekapan kerja dan mengeratkan hubungan antara pekerja. Baiklah. Seterusnya kita pergi dekat isu dan cabaran dalam pelaksanaan
dalam pelaksanaan hubungan manusia. Okey, kekangan sumber. Kekangan sumber ni antara cabarannya lah. Cabaran kekangan sumber ni macam kekangan sumber seperti keuangan, tenaga kerja dan kemudahan menjejaskan hubungan manusia yang berkesan. Okey, apabila sesebuah organisasi kekurangan bajet, staf ataupun kemudahan yang mencukupi, banyak aktiviti tidak dapat dijalankan dengan baik, macam program komunikasi, latihan dan aktiviti membina hubungan antara pekerja. Antara akibatnya integrasi antara pekerja menjadi lemah dan hubungan kerja kurang harmoni lah. Yang keduanya, keterbatasan bajet menjejaskan program latihan, pembangunan kerja, kerjaya dan inisiatif kebajikan pekerja. Apabila macam bajet terhad, menyebabkan boleh sebabkan sebuah organisasi tidak mampu menyediakan latihan yang mencukupi kepada pekerja. Peluang kenaikan kemahiran dan pembangunan kerjaya juga menjadi terhad. Program kebajikan ni seperti insentif atau aktiviti sokongan pekerja turut terjejas, menyebabkan motivasi pekerja menurun. Yang keduanya, kekurangan tenaga kerja. Kekurangan tenaga kerja menambah beban tugas dan mengurangkan keseimbangan kerja kehidupan. Seterusnya, bila bilangan pekerja tidak mencukupi ni, tugas yang sepatutnya dilakukan oleh ramai orang jadi terpaksa ditanggung oleh sedikit pekerja lah. Lepas tu menyebabkan mereka perlu bekerja lebih masa, lepas tu menghadapi tekanan emosi kerja yang tinggi. Lepas tu sedikit sebanyak boleh menjejaskan prestasi lah antara kerja dan kehidupan peribadi. Yang keduanya, ini menyebabkan keletihan emosi serta mengurangkan keberkesanan komunikasi dan kerjasama. Tekanan kerja yang berterusan ni boleh menyebabkan pekerja mengalami stres, keletihan, emosi, burnout. Apabila ini berlaku, mereka menjadi kurang fokus. Lepas tu cepat marah, pekerja tidak siap. Lepas tu sukar berkomunikasi dengan baik. Lepas tu boleh menjejaskan kerjasama antara pasukan, serta prestasi turun. Lepas tu prestasi organisasi pun secara keseluruhan merosot lah. Yang ketiganya, cara penyelesaiannya, penyedia sumber yang mencukupi untuk latihan dan kemudahan kerja penting untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Sebuah organisasi tu perlu memastikan sumber seperti bajet, tenaga kerja dan kemudahan mencukupilah untuk dengan adanya latihan yang baik dan persekitaran kerja yang selesa. Pekerja akan lebih bermotivasi dan puas hati dan lepas tu seterusnya dapat membantu meningkatkan produktiviti dan hubungan kerja yang lebih positif.
Okey, seterusnya isu dan cabaran dalam pelaksanaan hubungan manusia, antaranya rintangan terhadap perubahan. Antaranya cabaran dalam transformasi digital. Antara cabaran yang pertama, cabaran dalam transformasi digital ni, antara cabaran pertama rintangan terhadap perubahan sering berlaku dalam kalangan pejabat awam yang kurang bersedia untuk menerima teknologi baru. Okey, dalam kalangan terlalu ramai pejabat awam sudah biasa dengan cara yang lama. Cara kerja yang lama, nak ubah sesuatu pekerjaan yang baru tu susah sikit, susah nak terima lah. Banyak perkara kena belajar, manual atau sistem tradisional lah. Satu apabila teknologi baru diperkenalkan seperti sistem digital atau automasi, mereka pun mungkin belum berasa suka untuk menyesuaikan diri. Kekurangan kemahiran teknologi juga menyebabkan mereka kurang yakin terlalu wujud penolakan terhadap perubahan tersebut. Poin yang keduanya, rintangan ini menghalang dalam pelaksanaan inovasi dan hubungan manusia yang efektif dalam organisasi. Pekerja tidak menerima perubahan proses pelaksanaan teknologi baru menjadi lambat atau gagal lah. Menghalang inovasi dalam organisasi. Selain seterusnya, komunikasi dan kerjasama antara pekerja juga terjejas kerana adanya masih menggunakan cara yang lama. Yang lain menggunakan sistem yang baru, menyebabkan ketidakselarasan kerja. Dia ada gig yang cara lama, orang lama, cara lama, orang baru, cara baru, macam tu. Seterusnya, faktor penerimaan terhadap perubahan. Macam kekurangan latihan dan sokongan daripada organisasi boleh menyebabkan ketidakpastian dan kebimbangan dalam kalangan pekerja. Sebuah organisasi tidak menyediakan latihan. Ada organisasi tidak menyediakan latihan yang cukup. Pekerja akan rasa tidak bersedia untuk menggunakan teknologi yang baru. Mereka mungkin takut melakukan kesilapan atau memahami sistem yang digunakan. Kekurangan sokongan seperti bantuan teknologi juga meningkatkan dan kebimbangan sekaligus mengurangkan penerimaan terhadap perubahan. Yang ketiganya, penyelesaian. Penyelesaian ni pendekatan pengurusan perubahan yang sistematik dan inklusif diperlukan untuk memudahkan penerimaan perubahan dalam sektor awam. Macam dalam organisasi perlu merancang perubahan secara teratur, dengan melibatkan semua pekerja lama, pekerja baru. Sebagai contoh, menyediakan latihan berterusan, memberi penerangan yang jelas manfaat perubahan. Lepas tu dan membuka ruanglah kepada pekerja memberi maklum balas. Pendekatan yang inklusif ini sikit sebanyak dapat membantu pekerja rasa lebih yakin dan dihargai dan bersedia menerima perubahan. Lepas tu sekaligus dapat meningkatkan kejayaan transformasi digital.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zuhaimi bin Zakaria, nombor metrik 297199, akan menerangkan mengenai faktor Hesbert. Faktor Hesbert diperkenalkan oleh Frederick Hesbert yang membagikan faktor kepada dua faktor utama, iaitu faktor kebersihan dan faktor motivasi. Faktor kebersihan merangkumi aspek seperti gaji, keselamatan kerja, serta rasa organisasi dan hubungan profesional. Sebaliknya, faktor motivasi seperti pengiktirafan pencapaian, tanggungjawab dan peluang pembangunan kerjaya dalam meningkatkan kepuasan dan prestasi pekerja. Dalam konteks JPA, kedua-dua faktor ini dapat dilihat dengan jelas melalui pelaksanaan pelbagai dasar insentif sumber manusia. Faktor kebersihan dipengaruhi melalui penyediaan gaji yang kompetitif, allowance, PJ serta persekitaran kerja yang stabil dan terjamin. Pada masa yang sama, faktor motivasi diperkukuhkan melalui peluang kenaikan pangkat serta pengiktirafan seperti perkhidmatan cemerlang, penyertaan dalam program pengagihan dan pembangunan sektor. Melalui NASI 2024 menyatakan bahawa penyediaan faktor motivasi yang sesuai mampu meningkatkan prestasi sekerja secara signifikan. Oleh itu, pelaksanaan kedua faktor ini dalam JPA membantu mengurangkan ketidakpuasan kerja, meningkatkan motivasi penjagaan sekaligus menyokong keberanian dalam organisasi. Cadangan strategi penambahbaikan. Yang pertama, memperkukuhkan komunikasi digital dan pelibatan pekerja, iaitu komunikasi yang berkesan merupakan asas kepada perhubungan manusia yang kukuh dengan organisasi dalam sektor agama. Penggunaan platform komunikasi digital seperti aplikasi internet, portal maklum balas dalam talian serta sistem pengurusan maklumat perlu diperkasakan bagi memastikan penyampaian maklumat lebih tepat dan meluas serta sistematik. Pendekatan ini membolehkan penyewa agar memperolehi maklumat yang berkaitan dasar dan prosedur serta organisasi yang lebih efisien. Selain meningkatkan aliran maklumat, komunikasi digital juga dapat menggalakkan penglibatan sektor dalam industri pembuatan serta penyediaan saluran maklum balas dalam talian. Di samping itu, komunikasi digital berkesan dapat mengurangkan hierarki dalam organisasi sektor awam apabila maklumat dapat disediakan secara terbuka dan meluas. Ia membantu meningkatkan kepercayaan serta mengurangkan salah faham dalam kalangan penyewa awam. Justru itu, komunikasi digital merupakan strategi penting dalam memastikan hubungan manusia yang lebih konklusif dan komprehensif dalam bidang sektor awam. Pembangunan kepimpinan berdasarkan kecerdasan emosi. Kepimpinan yang berkesan memainkan peranan penting dalam memperkukuhkan hubungan manusia dengan organisasi. Oleh itu, pembangunan impian berasaskan kecerdasan emosi perlu ditekankan bagi memastikan sektor awam mampu memahami keperluan emosi pekerja serta mengurus gabungan
menyokong mereka dapat memberikan inovasi kepada pekerja, mengenai konflik secara konstruktif serta membina daya yang berasaskan kepercayaan dan menghormati keadaan, seterusnya meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen penjagaan terhadap organisasi. Di samping itu, pelaksanaan program pembangunan kepimpinan secara berterusan melalui institusi latihan seperti Pentadbiran Agung Negara (INTAN) bagi memastikan kepimpinan sektor agung sentiasa bersedia menghadapi cabaran pentadbiran yang moden. Program Mente pemujaan berasaskan pengalaman yang boleh dilaksana bagi mengukuhkan Mente pelajaran berasaskan serta mengukuhkan kemahiran kepimpinan dalam program kerajaan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, hubungan manusia memberikan peranan yang penting dalam memastikan keberkesanan pentadbiran sektor agung. Kajian kes terhadap Jabatan Khidmat Agung Malaysia menunjukkan bahawa amalan seperti komunikasi yang berkesan, kepimpinan, sokongan latihan, pembangunan serta program kebajikan bertujuan kepada peningkatan motivasi serta prestasi pekerja agung. Amalan-amalan ini selaras dengan prinsip teori hubungan manusia yang menggunakan kepentingan sektor agung bersinergi dan organisasi. Walau bagaimanapun, pelaksanaan hubungan manusia yang berkesan tidak terlepas daripada pelbagai cabaran seperti birokrasi, kekangan sumber, rintangan terhadap perubahan dan beban. Cabaran ini memerlukan pendekatan strategi dan berinovasi. Sehingga itu, cadangan strategi menambahkan yang dikemukakan. Satu, untuk mengukuhkan komunikasi digital. Penggunaan kepimpinan berasaskan emosi seperti pelaksanaan komunikasi digital. Kemampuan sistem pelaksanaan strategi bukan sahaja mengukur hubungan antara pengurusan dan penjaga agung, malah turut meningkatkan kualiti penyampaian khidmatan kepada masyarakat. Oleh itu, hubungan manusia yang merupakan faktor kritikal dalam memastikan keselarian dan kecemaran pentadbiran